Kita nak belajar urutan sakit lutut yang membantu mudah untuk berjalan, mudah bangun daripada duduk, mudah nak solat. Kalau anda konsisten, insya-Allah ada yang lepas tu boleh lipat kaki. Tapi ada juga yang tak boleh, tapi dia dah makin ringan. Ada yang daripada separuh tak boleh lipat, so dia boleh lipat banyak. Ada yang daripada sini dia boleh lipat terus. Semua bergantung pada rezeki masing-masing. Saya nak tunjuk satu demi satu poin urutan. Saya tekan, anda ikut. Kita nak urut menggunakan minyak di atas permukaan kulit. Saya guna minyak RG. Anda gunalah minyak apa pun yang senang. Yang penting boleh buat urut. Okey, letakkan minyak di bahagian peha, tepi peha. Sekarang ni saya sedang urut kaki kanan. Anda pun buat kaki kanan supaya anda boleh ikut sama dengan saya. Saya akan cuba buat dua belah kaki lah, tapi secara ringkas supaya anda dapat gambaran. Nanti bila dah faham, anda ulang-ulang, insya-Allah anda akan dapat perubahan yang banyak pada kaki. Tapak tangan kanan kita akan gunakan bahagian bawah, tumit tapak tangan. Okey, kita tekan bahagian bawah dulu. Okey, tekan, tolakkan ke depan. Simple. Tekan dulu kuat, tolak ke depan. Satu lagi tangan ampu lutut bahagian dalam Tekan, tolak. Pastikan tekan dulu. Ramai orang dia salah buat. Dia macam ni, jadi gosok. Bukan gosok tuan-puan Gosok cerita lain. Tekan dulu, baru tolak. Tekan dulu, baru tolak. Kepada yang baru masuk, kita urut menggunakan minyak di atas kulit. Kepada yang tak boleh duduk di atas lantai, silakan urut di atas katil, tilam kerusi, yang mana yang senang dululah Kalau tak boleh macam saya, anda duduklah atas mana yang senang. Nanti bila dah makin improve, anda kena buat semakin sempurnalah, kena sempurnakan sedikit demi sedikit. Okey, ni poin satu tekan dulu dan tolak. Tekan dulu dan tolak. Siapa yang susah nak bersila, anda wajib ikut. Jangan sampai masalah makin teruk nanti. Sekarang ni daripada sini naik lebih kurang 1 inci ke atas Tekan dulu baru tolak. Tekan dulu, tolak ke depan. Okey. Kalau anda ada masalah sakit lutut, sakit pinggang, lenguh peha, susah nak bersila, lemah kaki, anda akan rasa biji-biji ataupun pedih ataupun sangat lenguh. Ya Allah, lenguhnya, asal lenguh sangat ni. Okey, kalau anda rasa sakit, rasa lenguh, rasa pedih, bila tekan berketul-ketul, tuan-puan semua, itu adalah tanda keradangan di bahagian otot ataupun di bahagian sendi. Jadi bila sakit, apa nak buat? Anda kena urut lebih lama pada bahagian sakit. Okey, supaya radang tu makin lama dia akan makin kecut, dia akan makin lembut. Okey, tekan, tolak. Teruskan tuan-puan Betul ada ketul-ketul, Linda. Yes. Teruskan tuan-puan, siapa yang jumpa ketulan tu berketul bila tekan, ala lenguhnya rasa. Kalau jumpa, komen J, jumpa. Jumpa tak tuan-puan? Teruskan tuan-puan, satu bahagian bawah, naik atas, poin 2. Okey, kita baru sentuh 2 poin ramai jumpa. Okey, bila anda jumpa bahagian sakit yang keras, yang berketul, anda kena fokus lebih lama di situ. Bukannya bila sakit, tak nak urut lah. Macam tu tak jadi. Okey? Kalau terlalu sakit macam mana? Anda kena ringankan sikit, tapi pada tahap yang anda mampu untuk tahan. Tapi janganlah sampai tak sakit langsung. Macam mana nak rawat macam tu? Okey, kita pergi kepada poin ketiga. Poin ketiga. Okey, sapukan minyak di bahagian tengah peha ni. Peha tengah ni. Sapukan minyak dulu tuan-puan Sapukan minyak. Siapa yang nak yang pasal lenguh pinggang apa semua, nak sandar pun boleh. Sandar supaya anda lebih relax. Okey. Temukan ibu jari tekan daripada pangkal peha. Tekan dulu, tolak ke depan. Tekan, tolak ke depan. Lutut saya tisu koyak. Bila koyak tu? Dah lama ke? Kalau dah lama dia dah cantum tu. Cuma kena urut je untuk lembutkan balik, redakan balik radang. Tekan, tolak ke depan. Tuan-puan dengar tekan dulu tau. Dan tolak. Ada orang dia rasa berketul dekat atas, ada orang dia berketul kat tengah, ada orang berketul kat depan. Mana saja ada ketulan dan bengkak, tolong lamakan dekat situ. Siapa yang ketulan dekat atas ni? Komen 1. Siapa yang ketulan dia di tengah? Komen 2. Siapa yang berketul di depan atau bengkak? Komen 3. Anda yang mana satu? Okey, saya bagi contoh Okey, kalau ketul dekat depan apa nak buat? Okey, lamakan dekat depan. Faham? Kalau berketul dekat tengah macam mana? Lamakan dekat tengah. 2 dan 3. Oh, atas yang tengah. Okey. Tengah dan depan. Okey, kalau dekat atas, lamakan dekat situ. Lepas tu, tekan urut balik semua. Macam tu caranya.
Okey, boleh Baik tuan-puan semua. Teruskan cari bahagian sakit. Baik, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita pergi step yang seterusnya. Okey, sesiapa yang sakit lutut, ada berat badan yang berlebihan, sebenarnya kalau anda kurangkan berat badan, dia akan dapat juga bantu untuk meringankan sakit lutut. Okey, cubalah kalau boleh berat badan tu berlebihan, cuba untuk kurangkan sedikit berat badan InsyaAllah lutut ni, beban yang lutut tanggung akan semakin ringan. Nanti dia akan, tubuh akan lebih stabil. Okey, sapukan minyak di bahagian sini tuan-puan Sekarang kita masuk poin peha dalam. Sapukan minyak di sini seluruh peha dalam. Gunakan kedua tapak tangan. Sekejap Bismillah. Okey. Gunakan kedua tapak tangan Satu, ni bahagian tumit tumit tapak tangan yang keras ni. Satu dekat sini, tekan tolak. Satu lagi dekat tengah, tekan tolak. Tekan dulu baru tolak. Tekan baru tolak. Lutut tak sakit, betis jadi lenguh, tapak kaki tebal. Sebenarnya walaupun anda cakap lutut tak sakit, repair je daripada atas. Bila anda start lemah daripada sini, sebenarnya lama-lama dia boleh naik ke atas. Ada tak yang dekat sini mula-mula dia sakit di bahagian bawah, pergelangan kaki, betis, lama-lama dia naik ke atas? Ada tak? Kadang-kadang ada orang dia terbalik, dia sakit daripada sini, pinggang, lepas tu dia turun ke lutut dan kaki. Semua ni ada saraf yang bersambung. Jadi repair je daripada atas, tak ada masalah. Lagi bagus. Lagi bagus. Nampak tu? Betul. Okay, dan yang dah rasa dia akan tahu. Okay, jadi bila nak rawat badan ni, anda buat je semua, repair seluruh badan je. Nanti anda akan nampak perubahan tu, tiba-tiba je kaki bawah jadi ringan. Sedang alami. Tekan, tolak. Tekan, tolak. Ropiah betul dia kata. Tekan, tolak tuan-puan. Setiap kali anda tekan, dia kena tekan sampai ke dalam, sampai ke dasar. Bila tekan dia rasa keras, itu sampai situ. Tekan, tolak. Tekan, tolak. Untuk mudahkan urutan setiap kali tekan, tekan gunakan berat badan. Badan kita yang henjut dia. Boleh Okey, macam tu. Tuan-puan, ramai orang yang sakit lutut, hampir semua akan rasa berketul dekat sini, dekat tepi lutut ni, ketul, lepas tu dia pedih. Bila tekan, pedih yang kat sini, asal sini pedih. Situ namanya radang. Radang otot tu semua ada, tapi bila dia dah sakit, dah pedih, bermaksud dia sudah ada keradangan di situ. Siapa yang ada ketulan di sini, komen 1. Kalau anda ada ketulan dekat tengah, komen 2. Kalau ketulan dekat atas, komen 3. Ketulan anda di mana? Tapi majoriti yang sakit lutut dekat sini betul. Yes, saya urut sendawa, bagus. Tekan, tolak. Teruskan tuan-puan, teruskan. Setiap kali tekan kena kuat sikit Tapi kalau terlalu sakit, ringankan sikit tekanan. Setiap kali urut, cari bahagian sakit dan lamakan urutan pada bahagian yang sakit dan pedih. Baik, ini tekanan level 1, dia dekat atas. Kita nak pergi dalam sikit. Tapi jap, anda masih boleh tahan ke kalau saya nak pergi dalam lagi? Okey tak? Kalau anda tak boleh tahan, so kita pergi next step je lah. Kalau anda rasa macam masih boleh tahan, saya nak pergi dalam sikit. Sebab poin ni sangat penting untuk bantu pemulihan sakit lutut. Boleh ke? Opa boleh, Kamaria boleh. Boleh Okey, kalau macam tu kita try. Saya dah ikut cara urutan Haji menjadi. Alhamdulillah, Tok Ibu Sweet, thank you. Tuan-puan semua, sekarang ni cantumkan ibu jari, tengok kita nak tekan kat mana. Kita nak tekan dekat sini satu, dekat bawah dia, faham daripada atas kita akan pecahkan daripada 3 poin. Lebih kurang 1 inci lah dia punya gap. Cantumkan ibu jari, tekan dulu tekan, tolakkan ke depan. Macam tu. Tekan, tolakkan ke depan. Tekan, tolakkan ke depan. Kaki boleh lurus tak ni? Nak lurus? Boleh je sikit. Tapi yang penting tekanan dia pada poin yang sama lah. Saya bengkokkan sikit supaya dia terbuka. Tekan, tolak. Okay, sekarang ni kita bagi poin kedua. Daripada sini turun lebih kurang 1 inci. Tekan, tolakkan ke depan. Boleh faham Tekan dulu tuan-puan bagi masuk, tolak.
Okey, tekanan ni dia lebih tajam, lebih dalam. Sebab tu kita start dengan tapak tangan tadi untuk warm up, bagi dia lembut. Dan kita teruskan ke layer yang lebih dalam. Sebab kita nak fokus untuk rawat. Dia tak sama macam orang urut, just santai. Ini memang kita bagi deep sikit. Boleh Baik, ini poin kedua. Sekarang kita nak bagi poin ketiga. Tengok daripada sini, turun lebih kurang 1 inci. Tekan, tolakkan ke depan. Tuan-puan tolong tahan sikit lah sakit tu. Bukan selalu pun buat, betul tak? Tak selalu pun buat. Teruskan tuan-puan, teruskan. Syaratnya apabila anda urut walaupun sakit, anda berikan pada tahap yang anda mampu untuk tahan. Boleh janganlah anda dah sakit tak tahan, anda pun tonyo sekuat hati, nanti kalau esok bengkak, adakah anda boleh tahan? Sebenarnya memang esok dia akan sikit lah, bengkak sikit-sikit lah kan. Tapi jangan risau, lepas 3-4 hari anda akan tengok kaki tu tiba-tiba je akan jadi makin ringan, makin lembut. Siapa yang dekat sini pernah belajar urutan lutut dengan saya, lutut dia dah makin improve, solat makin mudah, kaki dah makin ringan. Ada tak? Kalau ada, tolong komen dekat bawah. Kalau ada komen ada kat bawah. Okey, sekarang kita nak bagi step yang seterusnya. Okey, kita buat untuk kaki kiri sebab ada yang baru Jom kita kaki kiri. Nanti kita akan masuk pelipat lutut, kita akan masuk bahagian betis, kita akan masuk untuk sakit tumit. Sapukan minyak di bahagian tepi paha. Okey, sapukan minyak kat sini Kita nak rawat kaki kita. Okey, gunakan tapak tangan bahagian bawah ni yang keras ni. Tekan daripada pangkal paha. Tekan dulu, satu lagi tangan ni ampu daripada dekat lutut dalam Tekan, tolak ke depan. Tekan, tolak ke depan. Tuan-puan, siapa yang tekan rasa sakit, tak payah takut, tak payah risau, tak payah give up. Itu adalah biasa dalam elemen rawatan. Anda sedang ada masalah, sebab tu sakit. Orang normal tidak akan sakit, tuan-puan. Tekan, tolak ke depan. Tekan, tolak ke depan. Ini adalah sakit yang membawa kepada kesembuhan. Jadi berbaloi untuk anda tahan. Okey? Tekan dan tolak. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada step yang kedua. Daripada sini tuan-puan naik ke atas lebih kurang 1 inci. Tekan, tolak. Pedih, Masya Allah Arina, itulah yang akan dirasa oleh anda yang ada banyak masalah pinggang, lutut sampai kaki. Tekan, tolak. Okay, kepada yang baru masuk, saya sedang ajar ilmu rawatan urat saraf untuk kita rawat diri sendiri. Ilmu ni susah nak cari orang yang boleh ajar secara detail. Okay, saya adalah orang yang bawa ilmu ni. Dulu saya ajar tukang urut buat rawatan kepada pesakit di 5 negeri, di Selangor, Melaka, Johor, Penang, Terengganu dulu. Sekarang saya turun padang ajar pesakit untuk buat rawatan di rumah. Siapa yang belajar, jangan hilangkan kesempatan ni, sebab ramai orang dia tak appreciate ilmu. Dapat free, tak payah, bila je lah. Bila kena bayar, baru dia rasa benda penting. Ambil ilmu ni Okay, teruskan tuan-puan. Okay, kita dah dapat 2 poin Satu bahagian bawah tadi, tekan tolak. Tekan dulu baru tolak. Angin keluar, bagus. Tekan tolak. Sekarang ni naik lebih kurang 1 inci, tekan tolak. So ini adalah poin kedua. Setiap kali tekan, kalau anda jumpa bahagian sakit, lamakan urutan di bahagian tersebut. Kita urut dengan ilmu. Kita bukan urut samborono. Okey? Setika lain caranya, lain. Siapa ada sakit dalam punggung, sakit saraf setika, sakit pinggang, lain caranya. Tapi untuk ini kita sentuh poin pinggang juga. Semua sakit ni nyeri bisa, ada masalah banyak tu. Pinggang, kaki semua ada masalah memanglah. Okey, sekarang sapukan minyak di bahagian paha sebelah. Sorry, terskip. Okey, sapukan minyak di bahagian paha ni tengah. Sapukan di bahagian paha tengah. Okey, tuan-puan tengok, cantumkan ibu jari, tekan daripada atas. Tekan dulu, baru tolak. Tekan dulu, baru tolak. Dah 2 minggu kena sciatica, Masya Allah. Masalah sciatica, saraf sciatica, slip disc, sakit pinggang, saya dah share sebelum ni. Kalau boleh tengok VTT saya share dan ramai yang ikut, nampak perubahan tuan-puan. Ini bukan omong kosong punya cakap. Anda buat, insya-Allah anda akan nampak kesan on the spot. Siapa yang malam ni belajar ilmu urutan lutut dengan saya, insya-Allah sebelum live ni habis, anda boleh tengok kesan depan mata dengan izin Allah. Okey?
Tekan, tolak. Nampak tu hamba Allah komen. Betul. Yang pernah rasa, dia tahu. Tekan, tolak. Teruskan tuan-puan, tekan, tolak, cari bahagian sakit. Teruskan, sakit sangat. Masya Allah Puan Kamariah. Teruskan Puan Kamariah. Ini adalah sakit yang membawa kepada kesembuhan berbaloi untuk kita tahan. Okey? Teruskan, ini adalah untuk rawatan sakit lutut, lemah kaki dan rawatan seluruh kaki. Siapa nak rawat kaki dia, kaki dah lemah, susah nak buat pergerakan, ikut. Okey, siapa yang jumpa ketulan dekat depan, lamakan dekat depan Siapa jumpa ketulan di tengah, lamakan di tengah. Siapa jumpa ketulan di atas, lamakan di atas. Thank you yang bagi bunga tadi. Abang apa tu? Burger Thank you. Okey tuan-tuan, sekarang kita nak pergi kepada poin seterusnya, iaitu poin peha dalam. Okey, peha dalam Sapukan minyak di bahagian peha sebelah dalam. Sapukan secukup rasa. Okey. Gunakan tapak tangan. Saya sakit tumit dah lama. Bila urut betis jadi kejang. Sebabnya pemakanan tidak diubah. Makanan berasaskan gandum kena stop. Paling tidak pun kurangkan ke tahap paling bagus yang anda boleh. Minuman berkafein, kopi, teh tarik, air, coklat, makanan proses, sosis, hotdog, burger, nugget, mi segera apatah lagi. Semua tu jangan amal. Selagi mana anda amal apa yang saya sebut tadi, masalah susah sangat nak pulih. Bila anda urut, anda mudah jadi krem. Bila urut, bengkak tu lama sangat nak reda. Bila urut, dia tak boleh nak baik. Kenapa? Dia umpama anda nak berjalan ke depan, tapi ada orang tarik baju ke belakang. Nak berjalan, ada orang tarik. Bila nak sampai? Faham tak? Sebab tu saya cakap, bila nak belajar urut, senama nak pulihkan diri, pemakanan kena repair. Okey tuan-tuan Okey, sekarang ni kita pergi pada bahagian peha ni. Okey, tapak tangan ni kita guna yang bawah keras tekan dulu baru tolak. Tekan dulu baru tolak. Tuan-puan boleh tak jujur dengan saya, siapa yang dekat sini bila start ubah makan, okey? Bila anda start ubah makan nampak perubahan pada badan? Komen saya. Okey, siapa yang dah start ubah pemakanan dan nampak perubahan pada badan dia, tolong komen saya. Dekat sini ramai orang-orang baru yang tak tahu. Jadi kalau anda share sikit, boleh ada orang baca boleh Tekan, tolak. Tekan, tolak. Nampak tu. Teruskan tuan-puan, ramai komen saya tu. Maksudnya apa? Bila start ubah makan, perubahan akan jadi lebih cepat dan lebih mudah. Okey? Teruskan. Baik tuan-puan siapa yang ada sakit lutut, kebiasaannya bahagian akan bengkak, keras ataupun pedih. Di mana saja, kadang-kadang dekat sini boleh ada. Dekat mana saja yang bengkak, pedih, lamakan urutan di bahagian tersebut. Baik, teruskan cari bahagian sakit. Tekan mantap-mantap, tekan menggunakan berat badan. Okey, bagus. Okey, nanti kita akan pergi level lebih dalam. So, lembutkan betul-betul untuk level pertama ni. Thank you, tahu bergedil. Berikan bunga mawar. Setika boleh urut macam tu ke? Lain, cara dia lain. Okey. Rasa berat macam mana tu? Teruskan. Okey, sekarang ni kita nak pergi lebih dalam. Lebih dalam. Jom kita buat sama-sama. Okey, kita akan pergi kepada 3 poin Kita akan pergi kepada 3 poin. Okey, yang pertama dekat atas, yang kedua dan yang ketiga. Kita selang 1 inci, boleh Lebih kurang je tuan-puan. Cantumkan ibu jari, tekan di bahagian atas dulu. Tekan dulu, tolakkan ke depan. Nampak ke? Tengok kita akan ambil 1, 2, 3. Lebih kurang je, ambil di atas. Tekan, tolak ke depan. Tekan, tolak. Tak payah takut silap, anda urut je. Kalau lari sikit-sikit semuanya okey, boleh, tak ada masalah. Tekan, tolak. Okey, sekarang daripada sini turun 1 inci. Tekan, tolakkan ke depan. Saya sakit bahagian betis, bila berdiri memang sakit di betis. Betis tepi belah kanan. Masya-Allah. Apa yang saya ajar ni semua kena ikut. Okey? Repair lah, walaupun anda sakit dekat betis, repair lah daripada peha. Kesan tu akan jauh lebih baik berbanding anda hanya urut betis saja. Okey. Okey, teruskan sekarang ni daripada sini sakit sangat, masya-Allah. Teruskan daripada sini
turun lebih kurang 1 inci tekan, tolakkan ke depan. Siapa dekat sini sendawa memanjang daripada tadi? Kalau ada tolong komen S. Siapa yang daripada tadi sendawa memanjang? Ada ke? Ada tak yang terkuntut? Kalau ada terkuntut, komen T. T. Masya Allah, Ana yang terkentut. Pastikan tak ada orang kat belakang, okay? Bagus. Teruskan. So kita ambil 3 poin 1, 2, 3. Setiap kali urut cari bahagian sakit, lamakan pada bahagian sakit. Sekarang ni kita urut poin 1, urut je banyak kali. Okey, poin 2 tepi sikit urut je banyak kali. Teruskan tuan-puan, urut semua poin. Poin 3, urut semua. Mana yang lebih sakit, lamakan di situ. Kentut dah 2 kali, ambil wuduk. Alamak. Oh. Bagus. Okey, rasa gatal. Okey, biasa saya banyak kali ajar orang urut, lepas tu dia rasa gatal. Sebab darah tu jalan, dia akan rasa gatal. Kita nak bagi kepada sakit pelipat lutut. Siapa ada sakit pelipat lutut, tolong komen 3. Poin untuk sakit bawah lutut ni, dia bukan saja di situ, di bawah lutut, tapi juga di bahagian betis dan juga di bahagian hamstring atau belakang paha. Belakang paha kita nak target macam mana? Kita target dengan stretching. Itu saya simpan dekat ujung. Sebab dia boleh bantu sekali untuk sciatica, dia boleh bantu sekali untuk pinggang. Itu yang ujung saya simpan. Okey, sekarang ni kita nak masuk untuk sakit pelipat lutut. Ramainya yang sakit pelipat lutut. Masya Allah. Tuan-puan, jom. Okey, langkah pertama untuk rawat bawah lutut ni. Ni bawah lutut Okey, langkah pertama, anda kena letak sesuatu di bahagian bawah paha. Letak bantal ke, macam saya letak kaki, ini kaki saya masukkan supaya dia terangkat. Siapa yang kaki tak boleh lipat macam ni, letaklah bantal ke apa-apa saja untuk tinggikan dia. Tangan kita akan buat untuk kaki kanan Tangan kanan letakkan di atas kepala lutut. Kita akan urut menggunakan tangan kiri. Sapukan minyak dulu di bawah lutut. Okey. Kita gunakan hujung jari, tekan, tarikkan. Tekan, tarik. Teruskan, tekan, tarik. Okey, lepas tu anda boleh pergi ke bawah sikit. Okey. Kenapa? Tujuannya adalah untuk cari mana yang sakit, mana yang bengkak, mana yang pedih. Naik atas sikit pun boleh. Mana yang paling sakit, lamakan dekat situ. Urut semua, tapi fokus pada yang paling sakit. Komen dekat bawah antara 1 sampai 10 berapa skala sakit untuk poin sini. 1 sakit sikit, 10 terlalu sakit. Berapakah nombor anda? Tolong jangan tiru kawan sebelah. Tiru tak aci. Kir 3, mas 3, insan kerdil 4, Khalijah 8, mom 10, Masya Allah mom. Tak pernah sentuh ke tu? Okey, tekan, tarik, cari bahagian sakit. Cari bahagian sakit. Siapa yang guna minyak arji, bagus. Sebab dia dapat bantu meningkatkan tahap pemulihan kepada lebih tinggi, insya-Allah lebih cepat. Tak sakit sendawa, tak henti-henti. Good. Kena baiki makan dah tu Bila angin terkeluar, bila angin keluar banyak, ada 2 benda. Pertama, berita baiknya adalah angin tu dapat dikeluarkan. Badak kalau lebih ringan, sakit dia susah sikit nak datang. Tapi yang berita kurang baiknya adalah anda sudah ada masalah pencernaan, kena baikilah makan Kalau tak bagi makan, masalah angin dia susah nak pulih. Okey, teruskan. Okey, boleh tukar tangan. Tangan kiri dah penat kan? Letak atas. Kita urut pakai tangan kanan pula. Okey, sapukan minyak, tekan, tarik. Tarik ke belakang. Saya pun ngantuk. Kenapa ramai kami mengantuk Lepas urut, kalau anda memang ada banyak sakit, badan kita akan rasa letih, akan rasa penat. Jadi badan akan minta tidur, supaya bila anda tidur, kesan pemulihan tu dia akan lebih tinggi. Okey. Teruskan. Buat kiri dan kanan. Okey, sekarang ni saya tunjuk next point. Okey, ambil ibu jari kanan. Okey, sorry. Sebelum tu, kaki ni kena bengkokkan dulu macam ni. Bengkokkan sikit Tengok, ini adalah bahagian betis. Kita akan pergi sentuh betis paling atas sini. Okey.
yang berdekatan dengan pelipat lutut. Ambil ibu jari kanan, tekan macam ni. Tekan-tekan je, masuk dalam. Kalau betis suka tarik, itu krem tu, dia ada beberapa sebab. Ada orang dia kena krem sebab dia kurang nutrisi. Ada orang dia kena krem sebab dia baru bersukan, berarti kaki dia terlalu penat, tak cukup rehat. Ada juga yang disebabkan kurang minum air. Dia ada banyak sebab. Jadi saranan saya yang pertama, cukupkan air dalam badan, fokus air mineral, air mineral water. Yang kedua, kalau rumah tu ada madu yang original, anda boleh makan madu satu hari satu sudu pun dah okey untuk cukupkan nutrisi badan. Yang ketiga, kalau anda sedang aktif bersukan ke bersenam ke, kena ada masa untuk rehat juga, sebab kaki tu perlukan tempoh untuk dia pulih balik sebelum anda start bersenam. Sebab bila anda dah lama tak bersukan, anda tak boleh bersukan lasak tiba-tiba. Dia kena latih kaki tu balik daripada awal sikit-sikit. Untuk dia kuat balik, dia perlukan masa. Saya tak pasti anda faham ke tak apa yang saya cakap ni. Kalau faham, kau memang faham. Ada juga orang yang krem disebabkan mengandung. Kalau mengandung tu sebab zat-zat ni banyak digunakan untuk membina baby tu. Jadi memang mudah krem. Kena bagi pemakanan lah, makan pisang, makan yang ada banyak nutrisi. Tapi kalau ada orang di masalah angin tak boleh makan pisang, dia tengok badan jugalah. Setiap badan dia tak sama. Sendawa tak berhenti, ringan dari betis. Alhamdulillah. Good. Siapa ada sakit tumit, bahagian ini adalah antara poin penting untuk tumit. Untuk sakit tumit, bukan urut tumit saja. Dekat sini jalur ni sampai ke hamstring ni semua bagus untuk tumit. Kita nak masuk untuk betis. Kita akan sentuh poin sakit tumit, sakit betis, kejang kaki, bagus juga untuk kebas-kebas. Jom kita belajar sama-sama. Okay, sapukan minyak di bahagian sini. Sapukan minyak di bahagian sini tuan-tuan. Okay, ini tulang. So tepi betis tu poin dia. Minyak apa tuan guna tu? Ini adalah minyak arji untuk perubatan, bantu pesakit untuk buat rawatan di rumah. Okay, ini tulang. Poin terletak di tepi tulang. Boleh Kaki kanan, letakkan ibu jari kat sini. Cuba tekan jap. Tekan, tolak. Ini adalah tekanan paling ringan sebenarnya. Walaupun anda tekan kuat, dia still ringan. Kita akan pergi lebih dalam kejap lagi. Kat farmasi tak ada ni. Kat farmasi tak ada. Dekat saya ada. Okey, sekarang ni tengok letakkan ibu jari sini. Sakit sangat. Masya Allah. Tekan satu jari pun dah sakit sangat. Aduh, ya Allah. Saya nak pergi dalam lagi ni. Kalau tak boleh, tak apa Siapa yang tak boleh, tak apa. Ibu jari dah lenguh. Siapa ibu jari tak kuat, jangan risau. Ini cara yang basic. Kita ada cara advance. Saya nak bagi ni. Letak ibu jari sini. Tekan macam ni. Ambil tapak tangan bucu ni. Satu lagi yang bucu. Bawah jari kelengkeng ni. Tekan ibu jari tu. Tekan. Ni cara ni. Tak penat ibu jari. Okey. Saya orang lama. Oh, orang lama. Saya orang baru. Teruskan tuan-tuan. Teruskan. Okey, siapa yang ada masalah sakit tapak kaki, ya Allah, bahagian ni sangat-sangat bisa tuan-puan. Siapa sakit tapak kaki, yang ni aduh sakitnya Allah. Betul ke tak betul? Okey, kenapa? Sebab dekat tepi tulang ni ada saraf yang turun sampai ke bawah. Sebab tu saya cakap sakit tapak kaki rawatlah daripada atas. Okey, walaupun anda sakit betis. So, saraf betis ni daripada mana? Daripada pinggang. Sebab tu rawat je daripada sini. Dia akan cover sampai ke bawah. Sakit sangat insan kedil, Masya Allah. Macam kena hiris, subhanallah. Teruskan tuan-puan. Okey, teruskan je. Bila anda rasa sangat sakit, sebab itulah kaki anda tak kuat. Sebab tu bila anda jalan cepat lenguh. Bila anda jalan kaki cepat letih, dia tak larat nak force. Sebab otot ni terlalu lemah, banyak radang. Cara untuk redakan radang salah satunya adalah dengan urutan. Kalau anda gunakan minyak arji, dalam ni ada herba yang sifatnya anti radang. Jelaskan tuan-puan, yang jelas komen jelas. Tekan, tolak. Pemakanan ubahlah tuan-puan. Saya banyak kali kongsi ilmu makan. Kenapa? Sebab dia terlalu penting. Bila anda nak rawat tubuh tu, pertama, anda boleh rawat daripada luar macam ni. Yang kedua, apa yang anda makan itu rawatan daripada dalam. Okey?
anda kena pantang je. Anda pantang makan makanan yang biasa je, yang tu pun sudah memadai. Kiri ke kanan ni? Kanan ni. Okey, sekarang daripada sini turun lebih kurang 1 inci. Boleh Okey, ini poin kedua. Tekan sama macam tadi, tekan tolak ke bawah. Tekan tolak ke bawah. Teruskan. Bagus. Okey tuan-puan. Poin 1 tepi tulang dan poin 2 sebelah dia, mana anda rasa lebih sakit? Siapa yang rasa poin 1 lebih sakit? Yang tadi tu komen 1. Dan siapa yang rasa poin kedua lebih sakit? Komen 2. Okey, saya nak baca feedback. Midnight, thank you buat urutan video, urutan 8 poin kaki membantu untuk sakit sprain ankle. Thank you juga tuan sebab sudi berkongsi feedback dekat sini. Alhamdulillah. Okey, teruskan tuan-puan. Semasa urut sentiasa fokus pada bahagian yang sakit. Okey. Baik, kita nak pergi kepada poin ketiga, urutan sakit tumit macam mana. Ya Allah, Sri Dina baru join follow saya rapat-rapat Bila-bila saya live anda masuk. Kalau sesiapa dekat sini orang-orang baru tak nak terlepas live daripada saya. Okey, anda tekan Amin RG, tekan profil saya. Di profil saya ada link, anda tekan link tu anda akan masuk ke dalam grup TikTok. Supaya bila saya live, insya-Allah anda senang dapat notification. Siapa yang rajin komen, tap screen, share, insya-Allah anda akan mudah dapat. Sebab TikTok akan recommend live saya kepada orang yang suka. Bila anda engage, berarti anda suka, insya-Allah bila saya live, anda senang untuk dapatkan notification. Okay, sekarang kita akan pergi kepada poin seterusnya dekat tengah ni. Ini adalah poin sakit tumit, tapi siapa yang tanya tadi, sakit tumit kena buat semua yang saya ajar tadilah kalau boleh. Paling tidak pun ni, poin ni kena urut. Nak urut macam mana? Kaki ni naikkan dia. Macam mana nak naik, ya Allah? Macam ni cara dia. Letakkan di atas kaki satu lagi. Thank you Mak Supia. Bagi bunga mawar. Okay, sapukan minyak dekat sini tuan-puan. Sapukan minyak dekat sini. Boleh tuan-puan follow rapat-rapat, yes. Okey, ambil ibu jari. Okey, ni cara basic. Ni cara basic. Siapa ibu jari tak kuat, kita akan guna cara advance. Cara basic, tekan dekat sini, tengah, tolakkan ke bawah. Okey, siapa ada sakit ibu jari, saya ada buat video step by step cara rawat sakit ibu jari. Sama ada sakit ataupun ibu jari sangkut. Anda kena rajin-rajin lah tengok video saya dekat TikTok tu Okey, ni cara basic. Kita pergi cara advance kepada orang yang tak kuat ibu jari. Cara dia macam ni tuan-puan. Pertama, ambil satu ibu jari, satu. Yang kedua, satu lagi letak belakang dia. So kita akan double kan okey, macam mana? Tekan poin tadi juga. Tekan, tolakkan ke bawah. Tekan, tolakkan ke bawah. Siapa yang sakit tumit, anda akan rasa bisa ya amat. Okey, betul ke tak betul? Kalau betul, komen 1. Kalau anda setuju, komen 1. Yang sakit tumit akan rasalah. Yang tak sakit tumit, dia tak tahu. Okey? Okey, kalau yang sakit tumit, bahagian bawah ni, apatah lagi dia macam ada bengkak sikit lah. Keras, bengkak macam berbenjol dekat situ. Anda urut je. Yang dekat bawah ni, benjol kan? Anda urut lama sikit dekat situ Thank you Zida Mayan. Betul ke? Zila Mayan. Thank you. Betul, yes. Saya pernah sakit tumit sampai bertongkat tuan-puan. Allah uji saya banyak sakit. Setiap kali, hampir setiap kali saya sakit, saya akan belajar something yang baru. Saya pernah kena sakit tumit sampai bertongkat. Saya pernah kena sakit pelipat lutut. Saya pernah kena sakit bahu sampai tak boleh angkat tangan ataupun angkat separuh je. Saya pernah kena sesak nafas, angin banyak sampai nak tarik nafas semput. Macam-macam saya sakit dan macam-macam juga saya belajar. Dengan saya pasang niat, aku nak ilmu ni, aku nak faham supaya aku boleh sampaikan pada orang lain. Jadi sakit saya tu menjadi jambatan ilmu untuk saya untuk collect pahala pula. Alhamdulillah, saya syukur. Teruskan tuan-tuan. Urut sampai poin mana? Sampai sini, sampai atas tumit ni tumit. Atas tumit lah sampai sini. Boleh saya sakit poin 1. Kejap, saya nak baca daripada siapa tulis Cik Pai, betul ke? Cik Pai. Rasa sakit poin 1 tu dah kurang bila urut dan sapu minyak ni. Alhamdulillah, masya-Allah. Okay, thank you.
anda berkongsi feedback penggunaan minyak RG. Terima kasih banyak-banyak Cik P. Betul ke saya baca? Okey, baik. Kita dah habis 3 poin untuk kaki kanan. Okey, kita akan masuk kaki kiri. Siapa yang baru masuk? Kita nak masuk kaki kiri. Siapa ready? Komen 1. Ready ke tuan-puan? Ready tak? Kita nak start ni. Untuk bawah pelipat lutut. Dan kita turun untuk bahagian betis. Thank you yang respon. Jom kita buat sama-sama. Langkah pertama, tinggikan sikit bahagian paha ni. Letakkan kaki macam ni ataupun bantal apa saja untuk tinggikan. Tangan kiri letak atas, sapukan minyak di bahagian pelipat lutut dengan tangan kanan. Okey, jom gunakan hujung jari, tekan, tarik, tekan, tarik. Teruskan cari bahagian sakit. Cari bahagian sakit. Okey, lepas tu turun sikit dekat bawah. Waalaikumsalam Aida, apa khabar? Lepas tu ni sikit ke atas, cari yang sakit, yang pedih, lamakan dekat situ. Tadi ada orang tanya sakit saraf tunjang 18 tahun Okey, tuan-puan, sakit saya walaupun anda sakit bertahun, jangan sampai sakit bertahun tu buatkan anda give up. Anda teruskan belajar je. Ramai tahu orang yang sakit bertahun belajar dengan ilmu yang saya ajar ni, dengan izin Allah, Allah bagi nampak kesan dan perubahan yang banyak pada dia. Ada yang sakit bahu, banyak kali frozen shoulder, sakit kan, bila urut, dah urut banyak kali. Tapi dengan izin Allah, bila dia cuba cara yang saya ajar, dia gabung dengan minyak RG, dia kata banyak dah beza. Dulu dia urut dan tekan urut, sekarang dia urut sendiri. Beza ya Allah, beza banyak. Sebab tu saya cakap, walaupun anda sakit tu lama, jangan putus asa lagi, teruskan je. Setiap kali anda usaha, anda dapat pahala. Okay, kadang-kadang Allah bagi kita sakit tu, Allah nak bagi kita pahala untuk setiap usaha kita tu. Mungkin dengan itu ajaran tu kita masuk syurga. Okay, kita usaha je, sembuh ni Allah punya kerja. Usaha yang terbaik, baiki makan macam saya ajar, amalkan tip yang saya ajar, konsisten je. Sembuh tak sembuh itu adalah Allah punya kerja. Pahala kita akan dapat dah bila kita sabar. InsyaAllah, anda amal je. Siapa yang ada masalah pinggang tadi, anda tengok video TikTok saya baru je letak video pinggang. Kena cari sikit lah, jauh sikit. Sebab saya ni banyak buat video. Jadi video saya akan jadi tenggelam-tenggelam ke belakang. Ataupun cari butang search Amin RG sakit pinggang. Okay, baik, tangan kanan letak atas, kita urut pakai tangan kiri pula. Cari bahagian sakit, cari bahagian sakit. Fokuskan pada bahagian sakit lebih lama. Boleh tuan-puan Okey. Baik, lepas tu kaki kiri ni kita bengkokkan sikit. Kita akan ambil bahagian betis paling atas sini. Betis paling atas Ambil ibu jari kiri, tekan. Cucuk tuan-puan. Luruskan tangan, cucuk dia. Tekan. Kita tekan dekat bahagian betis paling atas. Ini untuk sakit pelipat lutut, betis, tumit. Tapi ini lah fokus ni pelipat lutut lah Okey, baik. Tengok tu, spot dream. Dia kata, saya ikut video abang, pinggang saya dah ngam. Padulah abang, semoga abang dimudahkan. Masya Allah. Thank you Spot Dream kena sudi berkongsi feedback. Saya sangat appreciate. Sebab ramai orang-orang baru kat sini, dia ingat dia tak ada harapan. Okay, dia ingat apa yang saya share ni untuk orang sihat. Saya share ni untuk orang sakit. Kalau anda memang sakit, belajarlah apa yang saya share ni. Tak ramai boleh share detail macam ni tau. Tak ramai. Jadi bila anda jumpa video macam ni, anda kena belajar untuk hargai ilmu macam ni. Kita akan urut bahagian betis sebelah kiri. Sapukan minyak. Okey, sapukan minyak dulu Okey, cuba tengok. Ini tulang. Okey, point terletak di tepi tulang, di bawah tulang tu. Sapukan minyak dulu. Okey, ambil ibu jari kiri letak macam ni. Okey, tekan, tolak. Minyak gamat sesuai ke? Minyak gamat tu untuk luka. Untuk luka. Okey, tekan, tolak. Okey, cara ni tak power Saya nak pergi cara lagi power. Anda ikut cara kedua. Supaya ibu jari tak cepat penat. Okay, ambil tapak tangan kanan, bucu bawah jari kelengkeng. Bucu tapak tangan, tulang. Tekan ibu jari tu, tolakkan ke bawah.
Okey, siapa yang rasa bisa sakit yang amat sangat sebab anda sudah ada masalah, lebih teruk masalah, lebih sakit anda akan rasa. Siapa masalah lebih teruk, maka lebih sakit anda akan rasa. Siapa yang normal, dia tidak akan sakit. Masya Allah, banyak bagi feedback hari ni. Ramai bagi feedback hari ni. Masya Allah. Cikgu yang diajar berkesan pergelangan kaki saya sakit dan lebam, urut 2 hari dah hilang. Bestnya. Screenshot power testimoni. Alhamdulillah, Allah yang bagi. Okey, teruskan. Tekan tolak. Siapa yang ada sakit pergelangan kaki, anda lembutkan bahagian betis. Minyak arji sesuai tak untuk sakit ulu hati? Untuk sakit ulu hati, kembung perut, gastrik, dia sesuai sebab dia bantu tolak angin dalam badan. Tapi tuan-puan, pemakanan kena baikilah macam yang selalu saya ajar. Saya tak nak bagi harapan palsu, saya tak nak bagi cerita tipu. Pemakanan bila anda ubah, itu perawatan daripada dalam. Minyak arji dia akan bantu daripada luar. Dua-dua kena gabung. Boleh tuan-puan. Okay, sekarang ni daripada sini turun lebih kurang 1 inci ke bawah situ. Okay, letak minyak. Okay, letakkan ibu jari. Okay, tekan, tolakkan ke bawah. Teruskan. Baik, siapa yang ada masalah betis, sakit tapak kaki, sakit tumit, bahagian saya tunjuk ni memang semuanya sakit dah tuan-puan. Dia cuma ada yang paling sakit, ada yang sakit sikit, ada yang sakit teruk. Tapi umumnya semua akan sakit sebab anda sudah ada banyak radang. Kalau kencing manis secara berlainan, kencing manis pertama sekali kena baiki makan. Saya tahu kencing manis dia akan kebas jari, dia kebas tapak kaki. Masalah utamanya apa tahu? Masalah utamanya adalah saraf tu dah makin rosak disebabkan gula yang tinggi dalam badan. So kena baiki makan dulu. Pada masa yang sama boleh urut sama je macam saya ajar. Tak ada beza pun, sama je. Cuma dia kena start dengan baiki makan. Start dengan yang tu dulu. Urut sama macam saya dan lepas tu aktifkan badan. InsyaAllah gula akan makin stabil. Percaya cakap saya, bila anda start aktifkan badan, start amalkan setiap hari berjalan 20 minit, 30 minit, anda start keluarkan peluh selalu, anda akan tengok bacaan gula akan makin stabil. Okey, makanan ubah macam yang saya ajar tadi. Okey, sekarang kita akan masuk di bahagian betis tuan-puan, ni tengah ni. Dekat tengah ni sapukan minyak dulu. Okey. Siapa yang nak rawat lutut, anda mesti kena rawat betis sekali. Dia akan sempurna. Okey? Kalau anda urut lutut saja, maka rawatan lutut tu tak sempurna. Okey, kaki ni naikkan dia, naikkan macam ni. Naikkan sikit ke atas Okey, sekarang ni kita nak urut bahagian tengah. Macam nak buat? Ni yang basic tekan macam ni. Tapi tekanan tak padu. Sekarang kita ambil yang advance terus. Ambil satu ibu jari, satu lagi letak belakang dia supaya tekanan tu dia mantap double Dengan cara ni ibu jari dia kurang penat lah. Tekan tolak. Okey, satu lagi cara, sendawa banyak kali bagus. Anda boleh kembarkan pun boleh. Tekan tolak. Ikutlah mana yang anda rasa senang, mudah, mantap. Okey. Siapa yang ada sakit tumit, bahagian ni memang pedih, memang bisa. Kalau bahagian bawah ni dia akan bengkak lah, dia macam ada bonjolan dekat situ. Lamakan urutan pada bahagian sakit. Kalau tangan lemah, bawa barang tak dapat lama, tanda masalah saraf ke? Kemungkinanlah, tapi yang pastinya anda sudah ada masalah keradangan. Radang ni akan membuatkan otot kita jadi lemah. Radang ni boleh kena pada otot, pada sendi dan pada saraf. Bila kita kena radang pada badan, maka otot kita, sendi kita akan jadi tak kuat, lemah. Boleh Nak baiki radang macam mana? Urutan yang saya ajar ni semuanya dapat bantu baiki. Pemakanan yang saya ajar pun sama juga. Minyak arji pun salah satunya adalah untuk bantu redakan keradangan. Boleh tuan-puan Teruskan urut. Kalau lengah stop sekejap, sambung balik. Siapa ada sakit pinggang, slip disc, sakit saraf sciatica, sakit dalam punggung? Siapa ada masalah ni? Komen saya. Siapa yang ada masalah pinggang, sciatica, saya nak tunjuk satu gerakan. Ini dapat bantu masalah yang saya sebut tadi dan juga untuk masalah lutut. Jom kita buat sama-sama. First kena lap dulu jari jemari tu. Lap, cari kain lap lap.
supaya mudah untuk anda buat gerakan ni. Bila tangan tu berminyak, dia susah sikit. Siapa yang dah ready untuk senaman stretching, untuk kita regangkan sendi, otot, urat-urat kita? Siapa yang dah ready? Komen ready ke bawah. Jom kita buat sama-sama. Pertama sekali baring dulu. Baring dengan tenang, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan mulakan dengan kaki kanan. Angkat kaki kanan, silangkan jari belakang paha. Jari bersilang tuan-puan. Tumit songkit. Push ke atas lagi. Lagi. Sampai maksimum yang anda boleh. Tahan 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tahan 5 saat Siapa yang tak sampai tangan dia, tak boleh sampai. Tak sampai. Okey. Anda ambil kain, lintangkan dekat sini. Buat gerakan sama macam tadi, okey? Okey, relax dulu, tarik nafas. Lepas gerakan ni simple, mudah, tapi impact dia luar biasa tuan-puan. Untuk sakit lutut, sakit tumit lemah kaki, sakit pinggang, sciatica, slip disc, okey? Anda akan tengok perubahan bila anda start amal. Okey, angkat kaki kiri, silangkan jari belakang paha, naikkan tumit, push kuat ke atas. Lagi. Tahan 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Jatuhkan kita. Nafas. Lepaskan. Ya Allah. Okey kita okey ni. Tuan-puan, okey kita okey? Sabar sikit Memang sakit, memang perit kalau anda ada masalah. Tapi berbaloi untuk anda tahan. Okey, jom kita buat untuk kaki kanan balik. Angkat kaki kanan. Silangkan jari belakang paha. Naikkan tumit. Push kuat. Kuat. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang gigil ke? Sabar, sabar. Ini semua asam garam dia. InsyaAllah Allah akan bagi anda perubahan bila anda amalkan ilmu ni Tuan-puan, angkat kaki kiri, silangkan jari belakang paha, tumit songkit, push kuat ke atas. Lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Lepaskan. Alhamdulillah. Okey. Cukup lagu tu. Cukuplah Tuan-puan, anda amalkan gerakan sahaja ni, dengan izin Allah anda akan nampak perubahan. Ada orang dia bertongkat, lepas tu dia amalkan ilmu yang sahaja, tongkat dah boleh buang. Ada orang naik wheelchair naik wheelchair tak boleh kontrol kencing. Dengan izin Allah dia amal ilmu yang sahaja, dia dah boleh berdiri, berjalan tanpa wheelchair, tanpa pampers. Macam-macam. Ada orang tak boleh angkat tangan, sakit bahu frozen shoulder, dia amal ilmu sahaja, tangan dah boleh angkat. Semua dengan izin Allah. Saya tak bangga diri, saya share sebab ramai orang tak tahu dia boleh rawat diri dia. Di tangan saya adalah minyak arji. Ada 4 kelebihan minyak arji. Sebelum saya cerita kelebihan, saya nak cerita benda yang tak best dululah. Yang tak best dengan minyak arji ni, harga dia mungkin agak tinggi lah. Kenapa tinggi? Sebab saya cuba buat satu minyak yang berkualiti tinggi, yang menggunakan bahan-bahan yang agak premium. Sebab tujuan saya bukan keluarkan minyak semata-mata nak berangin, nak wangi. Bukan tujuan saya yang tu. Tujuan minyak ni adalah untuk perubatan. Masa saya buat minyak ni, adalah satu orang pakar minyak, dia buat formula untuk saya. Dia kata, kenapa kau nak buat formula macam ni? Yang ni mengenalan belanja yang besar. Saya cakap tak apa, saya sanggup asalkan dia memang berkesan. Sebab tujuan saya bukan nak buat murah. Tujuan saya nak bantu orang sakit yang perlukan benda ni. Nombor 1, minyak ni dapat bantu tolak angin dalam badan. Kelebihan kedua, minyak ni dapat bantu redakan radang dalam badan. Siapa yang perasan masa belajar urut tadi, ada bengkak-bengkak, ketul-ketul, pedih-pedih, itulah tanda-tanda radang dalam badan. Radang ni, salah satu caranya kita menggunakan herba. Sapukan daripada luar minyak, usap-usap, dia akan meresap ke dalam liang roma tu, dia akan bantu redakan radang. Bila radang kita makin reda, darah akan makin lancar dan otot sendi kita akan lebih bertahan daripada sakit.
Kelebihan ketiga, dia dapat bantu untuk melancarkan darah bahagian sakit. Anda sapukan sebelum tidur ataupun sebelum pergi kerja, anda urut-urutkan sikit kalau boleh, urut sikit. Minyak ni akan bantu lancarkan darah. Bila darah kita lancar, sel-sel yang rosak tu dapat pulih lebih cepat. Dan yang keempat tuan-tuan, kelebihan minyak arji, minyak ni dapat bantu untuk meningkatkan kesan pemulihan ke tahap lebih tinggi. Anak murid saya ramai tuan-tuan tukang-tukang urut. Ramai tukang-tukang urut belajar dengan saya. Salah seorang dia urut pesakit strok guna minyak ni, dia kata, cikgu, lepas saya rawat pesakit strok guna minyak arji, saya nampak kesan tu lebih cepat. RJ